Sampai ke pohon siap. Nasib baiklah saya ada skill juga, saya skill. Kenapa sekarang konten macam ni? Sila subscribe. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy to be the greatest. Okey, ya Allah. Aduh, coolant jatuh. Apa hal motor ni? Aduh, kunci tak? Okey tak? Ada kunci pai. Aduh, coolant jatuh. Coolant menitik. Pai Victor. Alamak. Ada kat mana? Kebocoran. Kekerasan. Loh, separuh dah. Saya baru kali nak keluar nak shoot drone. Boring. Lama tak keluar. Ini awal. Kucing. Naik benda okey kan? Tak apalah. Dah tak ada pun. Kita naik motor lain. Hari ni saya pakai full pace. Kita naik motor apa? Motor kat luar. Motor kat luar. Allah Allah. Tutup dulu. Keluar kucing. Silakan. Jangan nak melihat. Keluar. Aku nak keluar. Sebenarnya mana dia tak mau naik Aveta. Aveta baru best. Aku semua aku takut. Kena duduk ulang. Macam mana buka dia dah. Okay. So Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semua kena yang sihat selalu. So hari ni aku nak keluar. Lama tu guna aku. Saya nak keluar. So lock sikit. Okay. So saya nak keluar tembak drone. Ni boring ni. Berapa hari tak ada video kan. Last video keluar dengan Syami kan. Minyak dah tak. Boleh lah 3 bar. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Motor lama tak start. Ni pok saya buh ni. Sport. Benda dah sport ni. Nampak macam pelik kan. Untuk scrambler buka dulu. Nampak macam tak style lah. Okay. Tapi set mirror style lagi. So nak ke mana ni saya tembak drone ni? Sambil-sambil nak sembang-sembang ni. Kita ke cuaca macam nak hujan, tak hujan. Tak apa, saya terlalu lah. Saya nak try ke dataran tsunami kan. Jauh sikit kan. Ada bawah ada permainan di situ kan. Dia terangkat. Set. Off-road lu. Bol hujan. Nampak sangat tak off-road. Tapi tak apa. Hantam saja. Saya kotak motor ni. Itu pak saya buat cuci ya. Tak apa, nanti balik cuci lain. Off-road lu. Orang tengok pelik okay, dah kunci. Pintu semua dah kunci. So jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, assalamualaikum. Apa khabar semua? Semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay. Yeah boy. Alright. So hari ni kita naik Aveta. Relax sikit. Victor ada kebocoran lah geng Victor. Aduh. Biasalah motor-motor lama kan. So kita naik Aveta lah. Aveta Ranger. Berapa cc ni? Lupa lah. Okay. So saya ni memang target nak tembak drone. Tapi tak tahu nak ke mana lagi kan. Dia fikir hari tadi nak ke mana. Setelah ni saya sejak buka bengkel ni dia bodoh nak keluar buat video. Tidak dulu aktif saja buat video. Okay. So saya plan nak ke arah Penaga dulu. Kita tengok. Tapi cuaca macam okey, macam tak okey, macam tak okey. So tak ada masalah. Try saja. Penat dah. Off-road sikit pun penat. Kena off-road ni. Okay. Alright. Victor tak dapat cerita sangat kot. Victor dah settle lah tu. Cuma dah biasa lah tu. Orang tak apa maintenance kan. Pusat lemah.
Dah lama tak pakai full face, dia lemah. Lama tak pakai full face. Saya on intercom kan. On intercom. Kok ada orang call kan, saya angkat terakhir. Kalau orang intercom ni bukan dengan lagu sangat pun. Dia nak mau kepada kalau orang nak call lah. Saya bawa motor kan. Okay, so nak ke Penaga, saya nak shoot drone sebenarnya ni. Boring sebab semalam saya saja scroll TikTok, ada drone baru DJI Neo 2. Macam saya punya ni DJI Neo. Oh, best pula. Lepas tu saya tengok dia pakai yang apa, FPV mode, first person view mode tu. Oh, dia boleh kalih perancak boy. Nak tahu pun mahal. Tapi FPV mode kalau saya beli, saya boleh pakai kat saya punya Neo. Tu tak ada masalah, boleh pakai kat Neo saya. Tapi nak beli datang tu mahal. So jalan ni pun cantik lah. Saya botol nama jalan ni, saya panggil jalan Pendang, jalan atas motor kan. Tapi dia sebenarnya jalan Matang Baru saya tahu. Kalau tengok cuaca sana macam hujan tak hujan. Sini pun macam aduh. Macam mana ni geng? Aku nak shoot drone saya Neo ni, DJI Neo 1 kan. Neo 1 ni dia kurang sikit lah. Dia nak punya, dia angin kuat pun tak boleh. Angin kuat pun tak boleh. Lagi apa, hujan ke apa, dia tak lasak sangat. Tapi saya rasa Neo 2 okey. Tengok Neo 2 ni, DJI Neo 2 dia lebih lasak. Harga dia sama je kan. Takkan nak beli drone lagi satu. Tengok ada dia aku beli drone lagi satu. Drone ni jual ke, tak tahu lah. Tapi saya pun tak rajin pakai drone ni, sibuk bengkel lah tu. Tapi apa pun, bulan 12 ni saya akan ada ride menghala ke Pantai Timur. Ride ke Pantai Timur. Pantai Timur negeri mana? Nanti saya bagi tahu. InsyaAllah saya dengan tim UWR, okay, tim bengkel lah UWR akan ke Pantai Timur. InsyaAllah. Tarikh masih lagi dibincangkan, tapi itulah plannya. So geng-geng Pantai Timur boleh update dengan saya tak? Hujan ke, sekarang ni macam mana cuaca ke kan. Kalau geli-geli hujan tak ada masalah, kita layan je. Oh best lah bawa Vita. Selalu bawa Vita kan. Vita pun best kau bawa motor sini tak ada kelas ni kan. Oh tenang lah. Oh best. Tak Vita ni pula off-road pun boleh, tak ada masalah. Cuma motor ni dulu ayah saya bagi kat adik saya. Tapi dah pernah accident. Handle ni dia rasa macam dia rasa longgang. Longgang. Rasa bawah ni kot. Saya tak repair ke pun. Padahal pomen lah. Cuaca macam tak punya belahi ni kalau aku pergi sini ni. Nak ke mana ni? Cuaca macam hujan lah. Saya aku duk mikir lagi ni. Sana tu macam gelap pun. Sini macam ada cahaya mentari dah menyinari. Saya kono kok Pinang Tunggai Pinang Tunggai pun dekat Bukit Birut. Bukit Birut dah berasa api. Ada sinar kereta api situ. So kita pergi kat Pinang Tunggai, cari spot yang baik-baik ke, try tembak drone tengok. Kat Caltex tu ke macam mana? Tak tahulah, tengoklah macam mana. Dah lama saya tak keluar buat video ni. Saya pun dah lama tak buat video-video macam ni. Saya buat bengkel geng. Alhamdulillah, terima kasih yang support bengkel. Terima kasih. Bengkel pun dah semakin, alhamdulillah, customer dah semakin ada kan. Biasalah geng berniaga kan. Dulu saya tak berniaga, saya tak tahu. Bila berniaga ni kita tahu. Walaupun kita ada follower ramai, kita ada tim ramai, tapi yang support tu sebenarnya orang luar geng. Gitulah. Kalau hampa kan member main support tu, daripada 10 tu, satu tu belum tentulah. Satu tu yang hanya yang bertanya lah. Itu yang saya boleh bagi tahu lah. Tapi member saya ramai je support. Terima kasih kan. Gitulah cerita dia. Orang luar tu yang support. Apa pun lah. Walaupun anda ni apa kan, ni pun, jalan ni pun macam best juga ni kalau nak shoot drone. Cahaya pun ada lagi atas sana tu. Aku risau hujan. Pergi dah. Okey. Nak saya review kan Avita, tak payah lah kot. Avita ni dah berapa tahun dengan kami lah. Dah lama lah. Tapi Avita ni bagi saya best. Hari tu biasa lenjan Avita ni
Meter dapat lebih kurang dalam 1.4 dapat. Meter lah, meter. GPS jangan tanya. Bagi saya untuk motosikal yang macam ni kan, motosikal yang jenis macam ni dapat 1.4 bagi saya impresif lah. Enjin dia macam enjin A5 kot saya. Motor ni memang stok motosikal. Stok tu maksudnya standard motosikal, memang tak ada pengubah suaian, tiada modifikasi apa pun. Memang saya kekalkan dia standard. Kalau tayar botak pun nanti saya nak pakai tayar yang macam ni juga. Bagi saya motor ni best, sebab off-road apa semua best. Kami dah test off-road memang best. Dan jujur bagi pendapat saya lah, untuk Aveta Ranger ni dengan nak lawan dengan PG1 saya tak bisa bawa. Tapi saya bisa tengok PG1 dia lagi besar daripada motor ni. Tapi bagi saya Aveta Ranger paling terbaik lah. Lagi best. So siapa kata saya tak main motor China? Gitu. Lo ni saya, kalau apa tanya saya, apa update terbaru untuk Agaref selain daripada bengkel? Alhamdulillah saya banyak fokus ke bengkel lah, kalau nak tahu. So bengkel alhamdulillah semuanya terbaik, alhamdulillah kan. So untuk saya sendirilah, untuk konten lah, memang sekarang ni yang apa tengok saya dah main Victor. So banyaknya saya ketengahkan Victor lah tapi Victor ni dia motor lama. Motor lama ni dia tak ada satu hype yang best lah. Motor lama ni dia apa buat itu lah. Lori keluar. Aku kena break. Tapi kita Aveta mampu. Gear 4 aku tak drop gear. Pulas pun masih ada power. Boleh lah. So Victor ni dia motor lama. Motor lama ni dia takat tu lah. Apa nak buat macam mana pun dia takat tu lah. Dia tak ada tiba-tiba nak boleh nak boom ke apa kan. Kecuali saya layan top speed. Tapi kalau saya tunjuk top speed pun memang boleh pergi 200 GPS. So orang pun dah tahu dah. Dia tak pelik pun benda tu kan. Tapi saya mostly motor yang saya pakai lah ni ialah motor-motor yang saya pernah teringin suatu ketika dahulu lah, kalau baru tahu lah. Tapi saya ada plan nak cari motor lokal. Siapa pun tahu motor apa kot, iaitu Modenas Z15 GT. Motor tu best. Tapi ialah kan keadaan sekarang, ekonomi apa semua kan. Saya dah fikir sama ada saya nak melepaskan salah sebiji motor saya. Sebagai contoh NSR ke saya jual, yang boleh beli Z suku kan. Tapi itulah, hutang pun banyak lagi kan. Gitulah sembang-sembang dia. Pakcik, bila saya baik handle. Oi pakcik, awak slow sangat pakcik. Saya pun nak lintas pakcik ni. Tak apa pakcik, saya lintas dulu lah. Assalamualaikum. Okey, saya rasa area sini macam menarik. Aku tak tahu. Patutnya aku berpulau. Tapi sekarang ni kat Penang dia hujan. Dia macam ni, Penang ni dia hujan malam. Hujan malam menambah resah, hati sedih bila kau tiada. Kata, ni betul tiada ni kalau kena ni. Dia hujan malam, lepas tu hujan pagi-pagi. Bila nak ke dalam pukul 10 tu, tengah hari sampai ke petang tu tak hujan. Dan waktu tu lah waktu kami punya bengkel beroperasi. So tak kasi nak keluar buat video. Boleh je, tapi kawan-kawan di bengkel masih memerlukan saya untuk berada di situ untuk melihat mereka membuat kerja. Dan alhamdulillah dia pun dah makin terror. Saya pun kurang sikit lah buat kerja. Kalau ada enjin baru saya buat. Terima kasih lah. Nanti saya up gaji. Tak tahu dia pun tengok tak video ni, kadang dia pun tak tengok pun. So ya Allah, memang sini sasat belok lah. Kacang poi utara. Saya tak berminat sangat. Angin pun okey, angin okey. Kena ni Bukit Birut lah. Sat, Bukit Birut dia ada road yang mereka kata boleh off-road. Aku akan test minyak ada 2 bar. Boleh ni. Mari. Kita Bukit Birut tu lah. Kalau tak boleh main drone pun tak apa, kita luncur dengan vlog je. Terus saya bawa je. Abang kata member saya,
Baik menyesal bawa daripada menyesal tak bawa. Gitu. Tapi taklah apa sangat tau. Dia suspension sedap. So sajalah nak tanya, apa ada tak yang pengguna-pengguna Avita Ranger? Kalau itu mesin ni bukan Avita punya. Mesin ni yang Victor saya punya. Masa saya ambil dulu, dan saya bagi kat ayah saya, dia memang nampak solid. Gitu. So ada tak sini pengguna-pengguna Avita Ranger? Kau apa tak minat motor ni? Saya lah ni di fasa sekarang ni, saya motor apa saya minat. Motor lama pun saya minat. Tapi tengoklah, ada rezeki saya memang akan belilah Z Suku, Z15 GT tu. Tapi itulah kan, saya ada tengok juga Z Suku. Saya tengok VFE, yang pengganti VF3i yang baru tu. Best pula. Sebab baru ni ada VF3i main repair kat bengkel kami. Motor standard, main repair cover set apa semua kan, sebab ada accident. Saya tak pernah bawa dah VF3i. Jujur cakap, saya pernah duduk tapi tak pernah bawa. Tak pernah test lah dia punya pick up ke apa kan. Dia punya RAM macam mana kan. Saya RAM, padu kan VF3i. Dia punya tu bang, dia punya besar. Dia ibarat macam, ya Allah tu, dia ibarat macam kalau Y Suku, hampa kena buat spek 63, 65 baru nak rasa dia punya RAM ada isi. Faham RAM ada isi? Dia RAM tu tegap lah. Dia bom tu. VF3i standard dah sedap. Lepas tu saya sajalah duk main depan laman dah siap motor. Pacak sikit. Saya tap sikit kelas. Terangkat mat motor tu. Wow. Motor standard, tayar gabok. Motor berat. Terangkat motor tu. Saya dah macam menarik ini motor. Ni nak suruh aku berhenti ke jalan. Jalan. Okey. Macam jalan warna hijau bang. Abang pakai bendera merah pas jalan, saya pun dah keliru. Nak jalan kan nak berhenti. Bendera hijau, abang dah pegang bendera hijau, abang pegang bendera merah. Hijau jalan, merah berhenti. Aduh. Jangan mengelirukan pengguna-pengguna. Sini macam merah kalau shoot. Kan? Macam best lah, macam best. Aku ni motor ni memang tu dia. Lock throttle 109, 110, 111. Badan tegak. Lepas throttle. Gitulah cerita dia. Apa ni? Lepas tu bawa sedap. Saya dah macam ni kalau VF3i pun sedap. Tapi VF3 tu yang V1 kot, warna merah. V1 warna merah. Bukan yang macam abang bawa YP pakai. Yang tu bukan. Yang tu dah sedap. Saya dah fikir, alamak, awas sudah sekarang sudah kali lu. Adana Sofia. Nampak sedap. Dapat anak perempuan boleh buat. Ada Adana Sofia. Apa, motor tu dah sedap. So saya berfikir, adakah nak ambil VFE ataupun Z Suku? Tapi kalau tanya apa, saya tahu. Ambil ya dua-dua. Mampu. Ambil dua-dua. Hidup je. Kena salah satu ikut. Sebab saya dulu, saya tak buka bengkel. Memang boleh je hentam nak 2 motor ke 4 motor ke. Dan ni banyak pelaburan, banyak ke bengkel. So bila ke bengkel ni, dia yalah kan, gitulah. Dia bila nak nego ni, dia kena fokus sikit lah. Nego kena fokus. Lepas tu saya kurang buat video sikit. Ni kalau shoot pun best. Tapi DJI Neo saya ni, dia kekurangannya dekat ayak macam ni. Tapi ayak naik siap. Betul lah, hujan. Ini kalau mengai ada ikan ni. Ada orang kawan lah. Tapi macam clear sangat. Tak ada. Tak ada orang mengai pun. Tak ada apa. Lebih kurang macam tu lah ceritanya. So kalau nak, ayak naik lah. Bahaya ayak naik ni, bahaya. Tapi yalah kan. So saya mengharapkan tahun depan insyaAllah lah ada rezeki kita ambil motor baru lah. Sebab tahun ni dah ambil motor baru dah. Tahun ni dah ambil Kawasaki Victor. Kawasaki lah, Super Keep. Dah ambil lah. So tahun depan lah. Ni bagi lagi sebulan ni kan. So relax tu lah, fokus bisnes. Tahun depan pun InsyaAllah saya pun nak mengupgrade sikit perjalanan pergerakan bisnes untuk bengkel.
Walaupun saya bengkel buat di rumah, tapi kualiti kami buat insyaAllah terbaik seperti bengkel-bengkel yang ternama. Gitu. Ya, tu dia. Kita tengok off-road punya tempat ada tak. Saya ada belakang sana. Dia berkata lah. So saya menggunakan gear 3 untuk merabat Bukit Birut. Oh, XDV tu. Ni nak buat flying fox, tak siap ni. Ya, tu dia. Dengan gear 3 saja, ianya mampu untuk mendaki. Oh, tak boleh nampak. Oh, kita guna gear 2. Ya, gear 2 boleh juga mendaki dengan tenang. Lihatlah kekuatannya di RPM 7. Abang lagi steady naik basikal. Oh, e-bike rupanya. Mana boleh. Oh, masuk gear 3. Tidak ada masalah. Ya, inilah corner terakhir sebelum sampai ke puncak. Kita guna gear 2 sahaja. Kita ambil lap dan juga kita memulas. Oh, ada satu sliding di situ. Okey, berjaya menaiki dengan ada kera dengan anaknya di sini. Mampus. Mana track off-road lah? Boleh masuk tak? Oh, dia bertutup. So saya rasa kat sini mungkin. Nampak. This is where this belong. Tengok kalau ada tempat yang macam menarik kan. Alamak, ramainya. Oh, ada geng-geng yang mana boleh ni. Anjing, tolong bawa saya anjing. Nambelah anjing. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Sepul. Oh, off-road. Oh. Ni aku anggap pain tak boleh tadi. Oh. Push, menarik siap. Ni macam menarik. Budak bawa first time fruit ni atas ke bawah? Atas. Bawah je. Balik ni mesti pak aku marah aku. Allah. Atas dia dah pergi. Kotak tak? Kotak. Saya pergi balik mesti cuci ya. Hui, kawan-kawan. Aku nak sini seluar. Saya pergi bini marah. Dia motor ni pak marah. Kalau seluar ni bini marah. Hantarlah bini kan. Orang nak beli siang. Aku ni pakai seluar ni. Nak kena apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni first time. Jangan jatuh. Atas terus. Jangan jatuh. Ui, aku ni dah tak apa nak mati sangat ni. Kalau dia Syami dia terror. Tapi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try lah. Sampai ke pohon siap. Oh yes. Berjaya akhirnya. Merentasi jangan ada lubang. Wow. Apa ada atas ni? Cantik view. Menarik. Ni kalau turun ni sampai mana? Aku macam nak explore. Macam malah main drone pula. Ada. Gila. Lama. Gila amat. Ni kat mana? Macam best je. Aku lalu je lah. Drone tu biarkanlah. Nasib baiklah saya ada skill juga sikit. Sebab pakai sweater. Best. Betul ke jalan ni ya? Aku memang masuk ni. Kalau apa suka konten macam ni, sila subscribe. Tak payah belakang dah masuk gelesek. Oh my god. Drone aku mesti jahanam. Aduh, patut pakai glove. Ada puncak tinggi tak? Okey, ada dua jalan. Sana macam boleh pergi lagi tu. Hampa tahu tak jalan tu bisa nak pergi mana? Aku ni memang masuk ni. Aku ni bukanlah berani sangat. Ni pergi mana? Bukan. Jangan mandi-mandi. Saya ambil satu picture menandakan agar acah-acah off-road. Aku buat konten off-road memang. Gila off-road ada box tu. Belecak siap.
menandakan ada kontak off-road. Kecoh. Kita selfie pula selfie. Oh, macam tua selfie. Okey tu. Ni ke mana? Dia berkata ada jalan. Aku ni bawa je drone. Ada. Bateri lagi ni. Ada lagi. Okey, ada lagi ya. So jangan macam tu ingat meter apa. Saya tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try tengok. Kita try lah. Dia lah hidup ni, kena try juga sekali-sekala. Kalau tak try sampai best. Oh, sini best. Oh, ni kalau aku turun tak boleh naik. Oh, ni view baik kan ni. Ya Allah. Ni yang seronok. Dia bila ada tempat-tempat menarik ni, kenalah ambil gambar. Aku ni tak kerti ambil gambar sebenarnya ni. Nampak dia macam pakar lah. Macam kau duduk tak mana? Saya tak tahu je. Kita balik orang toko pula. Aduh. Sini. Kita buat angle. Kasih jadi lah. Berlecok. Tak pergi bini marah. Tapi kalau dia off-road, dia tak boleh senting kan, orang kata. Bahaya kan. So saya turunkan lagi. Jom. Apa benda tu? Benda apa tu? Benda apa yang macam jatuh tu? Jangan luruh lah. Aku bawa puji yang kereta. Apa benda tu? Oh, ni nak buat lagi ni. Wah, ada lagi. Oh, this is nice. Oh, sampai dekat ni lah. Sampai dekat ni lah. Boleh lah. Sini pun dah menarik ni. Kenapa kalau kelukak ni? Sini. Boleh turun lagi. Boleh turun lagi. Boleh lagi. Tu dia buat apa tu? Boleh lagi dah. Sini. Nak teruskan ke atau tidak ya? Sebab aku sekarang kesorangan. Subhanallah. Saya tak erti sangat ambil gambar-gambar view ni lah. So saya kena tunjuk orang yang saya main naik motor. So yang nampak kuda. Okey lah. Satu video Ranger Max Explorer bawa kenang. Kita buat lagu sikit. Mungkin cinta ini bila kau bandingkan harta dunia senada. Alamak. Smart. Kita minat gini. Penat. Dia memang aja mungkin nampak macam lasak.
Tapi bila kita off-road, dia kena gelasak punya. Saya tahun depan memang plan nak buat off-road. Nampaknya Allah bagi rezeki kat saya untuk tahun ni. Oh, cantik lah. Mata saya nampak clear. Tentu dengan kamera saya rasa tak nampak clear sebab dia wide angle. Tapi apa boleh nampak lah view lah. Aku ada buat drone tak tau. Drone bawa dah. Kan? Oh, tu buka habis lah. Alamak. Waduh, lekeh. Bok pun bok bongok. Kena pakai buat GV lah. Kalau buat roket, buat drone ni, buat circle macam lepas, macam tak lepas. Kan? Ni katung bawah ni pergi mana? Tok situ pergi mana? Hampa geng off-road ada tak yang tengok video saya? Kalau ada, tolong masuk komen. Set. Saya tembak dulu sikit. Sekejap lagi saya sambung. Okay.